mukilat atau hubungan dalam sembahyang. Menancik lam hanya makruh sembahyang dalam keadaan mudafa'ah ahdas, dalam keadaan berat sakit atau sakit tapi menyonyan segala lam sembahyang kana kecuali oleh terkebi kemudian kitanya ke beri sakit atau sakit nya dapat tenaju baru dia takut sembahyang menyatu sembahyang sunat bu mudarat bu anam mudarat nya dia takut menyatu sembahyang wajib baru dia takut menyatu apabila ka mudaratat batal betul. Jadi sembahyang wajib berarti nya saat yang dibolehkan untuk terbit daripada sembahyang. Apabila anda mucik buipo tadi kerana kita mungkin tapi berat tak pada betul nya saatnya kalau boleh takut munyo ka beban tak pada betul jadi sekolahnya berarti dah selesaikan daripadanya le jadi dah kutuk cairannya dan kotorannya le baru mengangkat sembahyang supaya baik gaduh kosong tetapi hanya pertimbangnya dalam sembahyang menancit punya apabila mam di luar wate nya sunat selesaikannya le kecuali punya kecil wate cuma ada punya saja fotonya nya habis wate nya betul punya kira-kira idatun nya betul kecuali mudarat cit pada betul begah kalam semayang biluang tau kamkara anak pak betul le ke selesaikannya le walaupun itu semayang daripada wate. Jadi terkalah berarti keadaan sembahyang yang kita lakukannya sembahyang sunatkah atau sembahyang wajibkah. Jadi yang sangat tergantung berarti. Menancik lam makruh dah sembahyangnya dalam keadaan rindu tak kepada makanan, mahajat tak tu dah pergi makanan kerana keadaan kitanya atau hana ada cuma hadir makanan atau akan hadir makanan di mana saya tengok tak apa ya kagu bahkan kamu pe ba hidung kitanya yang biasa sembahyang lemnya apabila kacau hati kitanya dalam sembahyang menyok ingat ke makanannya. Agak berisik kerana Rasulullah dah pernah dilarang cerita sahabat gayu baju makanan ini kemudian agak beri sembahyang le. Ya. Menancik lam hanya makruh lam dan sembahyang dalam keadaan mentumpang ke kerana kalau tumpang ke nya bukan sembahyang atau luar sembahyang tetap hukum di makruh lebih lam di dalam sembahyang. Kirahah ini berarti lebih sangat asyad. Ya, ilatnya kerana yang ada daripada urut kafi dan kerana iblis bahawa dia diuti oleh Allah daripada syurga ditumpang ke ini dari ludah Allah. Namanya juga hanyalah kesenangan daripada ahli neraka. Mana kesenangan daripada ahli neraka? Kau tenang bahawa dia dalam suratnya. Kau tenang bahawa dia jika letak dalam neraka. Artinya kebiasaan burung umum di orang yang bertamang dalam neraka, burung-burung yang takabur. Termasuk salah satu sikap takabur yang ni tumpang ke. Jadi hukuman 12 atau 13 yang tumpang ke ininya hal yang senang kajit kebiasaan lazim tak bagi burung-burung yang burung takabur. Sehingga sebabnya burungnya tamang dalam neraka. Kerana Allah benci kepada orang yang takabur termasuk dalam ayat wala tamshi fil ardi marahat matu'nya semua kepada orang yang tumpang ke negeri kecuali kerana Allah kita tak ingin harus semayang penuh mati belah tak penuh kerana belah tak betul kerana nak tepuk dia atau keinginan sebab mangat mungkin mengontabuk penuh yang jebuk atau membuk penuh atau harus tamak keluar anjir peduk jaduh dia kerana belah tak kerana terganggu lah harus tak cepit saja agak benar dia tapi punya langsah mungkin agak kurang layak je kerana dia utat kok pasal diri maka dia utat renggang kok kali tak gini kita jangan mungkin payah tertunjukkan berarti kita nya sakit keingkon untuk tak menyembuhkan diri lah kerana gurah tak punya wino sembahyang mah gurah tak punya anak sakit apa benar daripada dia melawan sembahyang daripada Allah malah menentang Allah. Jadi hana dia memperaduk dengan sikap katanya memang harus rendah bagi dalam sembahyang. Kerana katanya tengok dah ada apa? Dah ada dat yang maha agung.
nya termasuk untuk mencet ambil cedatian dah boleh celai berarti termasuk ulam pun dalam mungkin yang akan melanjutkan lah berarti yang kali nya nilai berarti yang kali bukannya ulam hanya termasuk yang kali hanya kuan nya kapak malam katrita ka gumpal yang menancit makruh je melipat-lipat pakaian yang makruh je nya mam nyelu panjang tak morok-morok baca dia mesti toget terlipat dengan terbiarkan ya lebih get lipat kadang panjang lebih get terlipat walaupun magaki makruh je sebab pakaian morok-morok dah lebih bagi orang agam yang hukumnya tidak makruh terutama lewat gutok lewat gatok kaki ya. Lebih elok kamurorok yang tetap makruh dia pun. Mamnya lu yang tika panjang tan kadang begidong lah. Yang bagi terlipat. Karena anak dia berarti dalam keadaan lurus nah. Mama dua makruh. Makruh lurus menan dengan lipat lebih makruh dan luruskan mana. Nanti kadang panjang tak apa baca ini makruh dia. Ja'lu yadayhi fi kammah. Terpejit dua jaranya dalam kap nanti. Yang makruh je. Ini kadang panjang tak. Sehingga ada orang agam yang ada makruh tak pakai sarung. Tutup tak habis. Jadi dia tak bertahap. Menyuri nong tak pusat yang ada buku. Lebih menutupi bagi orang. Katanya kadang mereka pakai Honda je. Mereka pakai sarungnya. Mayang tak peluk yang pakai. Baik dalam keadaan tergebi. Berarti terbalut. Atau katanya payah minta apa saja. Ukuran menyota peluk botitnya. Tutup. No katanya. Yang makruh je. Jadi bertutup. Ya. Le yang makruh. Ya. Jadi punya yang sering terjadi hal yang makruhnya ke lirik-lirik mata yang le atau balik-balik kena atau mengkerling jadi sebab pergi-perginya kan pergi-pergi badan yang hana gayu melalaikan katanya daripada khusyuk hingga hana khusyuk nya tetap hukum dia makruh. Ya. Le menggerak-geraknya orang itu walaupun memang anak tu tingkat sampai batas membatalkan kerana yang agak-agaknya anggota ringan tetap hukum dia makruh bagi dia. Ya. Nah, orang yang dong sebelah kaki menanti kecuali kerana lillah tat kerana ilmu panjang tat baca surah sehingga adanya tertumpang mati sebelah kaki yang apa pusing atau maju tat kaki sebelah yang menanti sebelah unan maju sebelah yang ui ikut atau sebalik je yang menanti atau renggang tat yang makruh je. Jadi yang qaibah haqibah Umanyan qainan oriental ni. Ya, ini nan tertentu je. Ya, kata orang punya orang manduana igeten yang punya nan lo. Ya, kedua macam mungkin ada gelar dia. Nan. Ya, qain. Mungkin boleh gelar lagi ni untuk teringat. Teringat ya ni apa sih. Mungkin mudah-mudahan tapi boleh gelar ni kerana kata babnya.